Bertemu kembali. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama hari ini menerima anugerah media pihak berkuasa Peranti Perubatan MDA 2025 bagi kategori akhbar dan portal berita. Anugerah itu bagi mengiktiraf komitmen agensi berita dalam menyampaikan liputan berkualiti dan berterusan mengenai aktiviti serta inisiatif MDA sepanjang tahun lepas. Anugerah itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kesihatan Datuk Azhar Hanim Ahmad kepada Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MDA 2025. Turut hadir Ketua Eksekutif MDA Dr. Murali Tharun Paramasua. Ketika ditemui, Datin Paduka Nurul Afida berkata pengiktirafan tersebut mencerminkan komitmen bernama dalam menyokong usaha MDA untuk mengangkat dan memartabatkan bidang perubatan melalui penyampaian maklumat yang tepat dan berkesan kepada masyarakat. Untuk MDA ni saya percaya sokongan yang kami beri adalah dari sudut liputan berita terhadap usaha-usaha MDA untuk mengawal selia produk-produk perubatan yang harus didaftar secara rasmi, dan selain pada itu kita juga membuat liputan tentang usaha MDA dari sudut mengangkat produk yang boleh digunakan dalam industri perubatan tempatan. Datin Paduka Nurul Afida berkata pencapaian menerima anugerah daripada MDA secara berterusan sejak 2023 merupakan sesuatu yang membanggakan dan mencerminkan dedikasi tinggi warga Jabatan Pengarang dalam menghasilkan liputan berkualiti. Sementara itu, editor meja berita am bernama Suryati Sidi Ahmad menyifatkan anugerah itu sebagai satu penghargaan bermakna yang menyuntik semangat baharu kepada warga Pengarang untuk terus menghasilkan laporan yang meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penggunaan peranti perubatan yang sah dan daftar. Anugerah ini menyuntik rasa penuh semangat untuk kami menghasilkan lagi banyak berita untuk kesedaran terutamanya orang-orang muda betapa pentingnya peranti kesihatan yang sah yang berdaftar. Wartawan Meja Rencana dan Isu Semasa Muhammad Basir Roslan yang aktif menghasilkan berita berkaitan MDA pula berkata peranan media amat penting dalam meningkatkan tahap kesedaran awam terhadap kepentingan menggunakan peranti perubatan yang berdaftar dan selamat. Kita di Bernama, kita insyaAllah kita akan terus komited untuk terus membantu pihak KKM dan juga MDA khususnya, yang mana kita dimaklumkan MDA ini adalah salah satu badan kawaselia untuk memastikan sebarang peranti kesihatan yang digunakan untuk publik adalah selamat untuk digunakan oleh publik. Jadi kita di Bernama insyaAllah kita akan terus menghasilkan lebih banyak artikel-artikel berita dan juga macam di meja kami, meja rencana dan isu semasa berkaitan dengan isu-isu medical devices insyaAllah.